Unsyaqqat. Sama apa? As-sama langit. Dia kata idza apa idza? Idza. Apabila langit terbelah. Okey. Lepas tu dia kata wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Semestinya langit ni terbelah sebab apa? Dia dengar cakap Tuhan. Yang tak dengar cakap Tuhan siapa? Setan. Syaitan. Allah. Bunyi macam bukan daripada yang kufur dah terganjat. Syaitan. Okey. Yang tak dengar cakap tu syaitan. Tapi syaitan terdiri daripada apa dalam surah An-Nas? Terdiri dari kalangan manusia dan jin. Jadi yang tak dengar ni boleh jadi manusia. Langit pun dengar cakap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini pada ayat ini nak mengatakan bahawa langit pun makhluk Allah, makhluk yang patuh kepada Allah.